Dari Ipoh, kita nak ke Seri Manjung pula. Sebab dekat sana ada pot kari yang terbaik punya. Perjalanan lebih kurang dalam sejam setengah macam tu. Ayuh kita. Jalan-jalan cari makan, misi mencari kari diteruskan di Seri Manjung. Orang cakap restoran ni dah lah sedap, famous sampai kena beratur. Inilah dia restoran Madinah. Jadi apakah di antara menu kari yang Nadia akan review? Sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum tu, pinggan bang. Jadi inilah dia pemilik restoran Madinah ni yang pastinya restoran ni dah berapa tahun beroperasi. Kedai kedua ni dah 7 tahun. Ini kedai kedua? Kedai kedua 7 tahun. Pertama kat Air Tawar. Daripada segi menu, Ya. saya nak tahu juga apa favourite menu yang orang selalu order. Biasa menu yang orang selalu order kat sini kari ikan, kari kepala ikan. Kari kepala ikan kita ambil fresh ikan daripada pangkor. Kari dia memang marvelous, campur-campurkan dia memang sedap dan orang mesti rasa lah. Di sini satu-satunya kari sotong dia rasa keunikan rempah yang sangat-sangat unik. Sotong dengan nasi pun dah cukup dah bagi saya. Memang sangat terbaik dan memang sangat-sangat sedap. Menu kurma kambing pun ada juga Ada, sini? ada di sini ada kurma kambing. Okey, apa istimewanya menu kurma kambing? Wangi, lembut. Wangi lembut kan? Ya, betul. Bila saya tengok dekat tempat laut tadi, dia punya kari-kari, kari kambing, kari ikan, kari sotong semua tu kan. Ui, warna dia, bau dia nampak sedap dan juga menyelerakan. Ya, apa betul. rahsia di sebalik itu? Kami sini menggunakan serbuk kari babas untuk wangikan, untuk rasa dia, untuk pekatkan kuah. Sebelum Nada nak mulakan review menu-menu yang ada di restoran ini, Nada nak bagi tahu restoran Madinah ni memang sangat cantik, selesa, luas dan juga pelbagailah menu yang kita boleh pilih. Dan yang paling penting, hari ni Nadia teruskan dengan misi mencari kari. Kita nak mulakan dengan kita punya superhero dekat sinilah, iaitu kari kepala ikan nyok-nyok. Tengok kuah dia bukan main pekat lagi. Tu dia nampak tu. Jom, Nadia makan Bismillahirrahmanirrahim. Wow, kari dia memang pekat Nadia suka bila makan kari kepala ikan ni, dia ada rasa dia punya masam-masam tu sikit. Ditambah lagi portion yang besar macam ni, boleh makan seisti keluarga. Okey, kari yang berikutnya kita ada kari sotong. Dia punya sotong, portionnya Masya Allah besar betul. Okey, jom kita makan dengan nasi. Letakkan kuah dia sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya kari sotong ni lebih pedas sedikit. Ditambah lagi dengan dia punya isi sotong yang tebal macam ni. Kuah kari dia tu pekat likat, bila kita makan tu puas. Okey, ini dia kita ada ayam 7 rempah ataupun ada yang panggil ayam 7 benua. Sebab dia menggunakan 7 jenis rempah. Tengok dia punya color warna merah. Ni agak pedas sedikit. Wah, saya suka sebab dekat atas tu dia banyak dengan kerangupan daun kari. Dekat bahagian kulit ayam ni kan, melekat dia punya rempah ratus tu. Sedap betul. Dia punya rasa rempah, dia punya rasa masin-masin tu. Ngam. Okey, tadi kita dah makan dia punya pelbagai jenis kari kan dekat sini. Tapi yang ini pula nasi royal. Nasi royal sekali dengan ayam bawang. Sebab ayam bawang dekat sini memang number satu. Okey, jom kita makan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, memang rasa macam makan kenduri kahwin tau. Dia punya ayam ni pekat, manis, berrempah dan rasa macam nak lagi. Nasi dia pula, ya Allah. Makan nasi saja pun dah sedap dah, memang berasa. Okey, jom kita teruskan pula dengan menu yang berikutnya. Kurma kambing. Kuah dia sangat pekat macam ni. Kambing pun adalah kambing yang memang lembut lah Jom. Bila kita makan sekali dengan rasa yang serbuk-serbuk kurma ni memang lengkap lah dekat dalam mulut kita ni. Tidak pedas. Memang boleh jadi pilihan untuk anak-anak yang nak datang makan nasi royal, boleh order yang berlaukkan kurma kambing. Ini dia menu yang berikutnya. Kita ada roti puri dan juga kari kambing. Ayo. Okey, Nadia makan dulu dengan dia punya. Inilah yang kentang ni dulu Bismillahirrahmanirrahim. Lembutnya. Cop. Nadia geram tengok kari kambing dia. Jom, kita ketepikan sikit, kita ambil kari kambing Tengok, ini dia punya kambing. Dia punya lembut macam ni Wah, lama.
cicahkan sikit lagi kari kambing dia. Warna dia, woi, membuatkan kita rasa macam lapar je tak makan lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup semuanya. Komplit. Okey, seterusnya kita ada thosai masala. Thosai masala ni dekat dalam ni dia ada kentang dan dia ada dia punya rempah ratus lah. Berbezalah dengan thosai biasa yang kita duk makan kan. Nah, dia makan dengan cakni. Cakni ni warna oranye ni, dia ada kelapa dan juga cili. Yang cakna ni dia ada pudina sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa roti thosai tu sendiri ada rasa masam-masam kan. Tapi yang ni rasa masam dicampur lagi dengan ada kentang dekat dalam. Dan dia ada rempah-rempah dia tersendiri yang membuatkan rasa dia sangat unik. Mantap. Okey, seterusnya pula ada lagi pilihan dengan rojak, pasembok. Macam-macam bahan yang ada kat sini. Cucur udang seketul ada. Kemain lagi. Kuah dia, kuah rojak ni. Pekat. Manis dia. Rasa dia punya kacang tu. Cukup. Jadi untuk anda yang dah terliur tengok Nadia makan macam-macam dekat sini, bolehlah datang ke restoran Madinah yang terletak di Seri Manjung. Kita recap sikitlah episod kali ini Nadia dah makan capati legend, mi rebus legend, kemudian kari kepala ikan nyok-nyok. Pilihan kari Nadia minggu ni memang memang mantap, memang padu. Nadia love. Jadi minggu hadapan ke mana pula Nadia nak pergi untuk jalan-jalan cari makan, misi mencari kari. Jadi sama-sama kita nantikan jumpa minggu hadapan. Bye, assalamualaikum.